Meski hampir dekad mencipta nama dalam industri seni, kumpulan nasyid popular Rabbani masih berdepan masalah ditipu penganjur persembahan, terutama membabitkan urusan bayaran. Katanya jika dikumpul hutang bayaran persembahan selama bertahun-tahun, angkanya mencecah lebih RM100,000. Menurut Azadan, kebanyakan penipu adalah individu yang dikenali dan pernah berurusan dengan Rabbani. Tahun depan genap usia Rabbani 30 tahun, tetapi masih lagi kena tipu dengan penganjur, dan lebih menyedihkan, yang menipu itu biasanya kami kenal. Oleh itu, atas dasar percaya, kami bersetuju untuk mengadakan persembahan tanpa sebarang deposit, tetapi akhirnya tidak bayar dan kami pula yang terpaksa mengemis minta bayaran. Tambah Azlan, pihaknya tidak pernah mengenakan bayaran terlalu tinggi, sebaliknya munasabah untuk Rabbani yang dilengkapi 8 anggota. Menyentuh perkembangan terkini, bermula 4 sehingga 27 Ramadan, Rabbani mengadakan persembahan di ruang ramah event space Petaling Jaya. Selain itu, Rabbani turut merancang menghasilkan single terbaru pada tahun ini selain konsep berskala besar sepenuh ulang tahun ke-30 pada tahun depan. Difahamkan tahun ini kami akan adakan pada tahun depan sepenuh 3 dekad Rabbani dan menganjurkan konsep berskala besar bukan mudah, memerlukan perancangan yang rapi. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga urusan kumpulan Rabbani dipermudahkan segalanya dan semoga berjaya dalam kira nasyidnya.